Hari ni kita ikut Encik Bangladesh kita yang pergi sini, yang Indonesia. Kita tengok dia tiba. 10 tahun pengalaman ni, bos. Uish. Tunggu dia tarik. Mana tahu dapat ikan tongkol ke? Tapi air dia macam tenang je. Dulu. Oi, dapat dah. Ui. Ikan botak, ikan botak. Ikan apa ni? Ikan apa ni? Ikan putih. Ikan baung ke bukan? Bukan. Habis tu Keluarga ikan bau. Sedara ikan baung. Oh, ni ikan. Ikan ni boleh pegang. Ini boleh pegang, berani lah. Ni boleh pegang. Ini yang berani. Ya, banyak ikan lah korang. Mana ada duri ini? Tak Ada? ada. Cantik ikan dia. Mana ini tengok. Oh, tak ada duri. Tak ada duri ke? Tak ada. Ini banyak sidang. Oh, ini Itu sedap ni. Ini. Ini kalau ayahku panggil ikan nyat-nyat. Ikan nyat-nyat. Itu nenek lain. Ya ke? Tapi dia ada bunyi nyat-nyat. Korang Mantap semua. sekali tebar 3 ekor dapat. 3 ekor. 10 kali. 10 kali, kiralah sendiri. Kita tengok dia tebar lagi sekali. Okey. Mantap. Super lah. Dia dekat Bangla top 10, dia nombor 3. Nombor 3. Kalau Malaysia nombor 12. Senang Kita tengok. Tadi 3 ekor. Ini berapa ekor? 0 ekor. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dekat. Uish, ada. Ada seekor. 2. Uish. Mantap. Mantap. Mancing pandai. Apa lagi tak pandai? Jala pandai. Kita tengok. Ini ikan cantik ni ya. Ini cantik ikan ni, bro. Ini kalau Melayu cakap apa ni? Ni ikan putih. Hmm. Orang panggil ikan putih. Letak kolam itu ikan putih. Ni. Banyak tulang itu. Ni orang panggil ikan putih. Kalau masak asam, masak tu Gemuk dia. memang banyak tulang ni, tapi sedap. Orang rumah aku suka. Assalamualaikum guys. Hari ni kita ikut Sumon menjala ikan. Bos semua tinggal lah. Okey. Antara Bangla top 10 ni. Allah, kena pula. Kat sini banyak ikan nyat-nyat. Ikan putih. Itu ada satu orang yang Tak ada. tak, macam ni kan kita turun terus dia tak lepas dia. Nah, banyak saya berani lah. Itu sudah korek kan? Dia dah korek lah ni bang. Kasih dalam. Dalam. Jom kita tengok. Turun lagi sedap dia. Ada rezeki dapat. Kalau turun masa mana mau buang jala? Mau buang jalan. Bukan mau jalan, mau buang lumpur. Ada dapat ke? Ada dapat? Mari kita lihat. Waduh, tak ada rezeki. Jom kita try lagi sekali. Atas rumah. Sana lah. Nanti kita pusing balik bawah. Tempat-tempat teduh sikit tu banyak kot ikan tu. Dia Belah panas. sana. Okey. Let's go. Memang teruk lah dia tiba. Jambat. Aku pernah belajar lu tiba, tapi tak pandai aku. 1. Hup. Kena. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dapat ikan cantik ke tak cantik. Kalau dekat Indonesia tadi ikan putih tu. Tak tahulah. Ikan putih jugalah. Kita tengok. Itulah. Oh, ada berat sangkut. Lepas. Oh. Okey. Masih belum ada rezeki lagi, geng. Ikan apa itu? Oish, dapat korang. Kenapa ini? Ini kalau kat tempat aku panggil ikan sepat Ini sama-sama ya. Ikan sepat kan? Cakap sepat ini. Cantik. Kepala dia pendek. Kepala dia pendek ikan sepat. Ui, sedap ni kalau goreng buat sambal. Mantap. Kalau Bangla ikan apa? Paus. Ikan jos. Jos. Dia tak nak lah. Mantap orang. Ikan ni. Okey korang, kita try. Tadi kita dah buat dekat sini. Kuburan. Kan? Bukan kuburan. Ini tanah semula korang Sumon cakap kita try belah sana pula. Jom, let's go. Nama dia Sumon bukan sumo
Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kalau sangkut kamu turun. Ah, ah. Bismillah. Masalah sekali korang. Sangkut. Ah, Oh, oi. Sangkut pelempah tapi ikan pun dapat korang. Sangkut pelempah ikan. Ui, banyak juga ikan. Ah, ni baung-baung kan, betul tak? Ke sama tadi? Ni baung ah. Ikan nenek ini. Nyek-nyek nah. Tak orang tak tahu lah ikan apa ni, ikan nyek-nyek dia. Dalam. Ush, ini dia korang. Cantik ikan dia. 16. Tunggu dia buka tu. Ui, besar juga ikan putih satu lagi tu. Hasil dia. Kita tengok hasil dia. Dapat 3 ekor korang sekali libas. Seorang tukang berenang. Ni dia. Ikan putih. Ni lagi seekor. Besar. Kalau mancing nunggu je. Kalau jala dah terus dapat. ya. Itu betul lah ikan nyek-nyek ni kan? Orang panggil. Iya, nyanyat ini. Kalau aku panggil ikan nyek-nyek. Bunyi dia kan? Cik dengar bunyi dia. Ah, ini sedap ni. Wah ni. Lampam orang panggil. Cantik orang. Buang tu dulu dia biar cantik dia. Ni nyek-nyek. Sudah. Korang. Nyek-nyek. Dalam. Tengok dia ada bunyi. Dia bunyi macam katak. Itulah saya tak ada bawa. Apa ada bawah? Kore bawa sudah baru kore kan. Sini. Semua. Nyek-nyek. Okey. Kita nak tebal lagi sekali. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Uish. Ini dapat ikan dia. Ikan haruan Kamu turun lagi lah dalam. Dalam sebab dia dah korek ni. Biasanya belum korek. Kalau sangkut ini bang saya. Oh, kau tak pandai berenang Malaysia tak turun. Oh, dekat Malaysia dia tak pandai berenang. Kalau kat Bangladesh dia pandai berenang. Are. Kosong. Kita try lempar sekali. Tapi pandai dia lempar. Cara dia. Situ. Keras kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pasti dapat ini. Subscribe aku. Memang dia suka orang tengok tangkap ikan aku rasa. Slow. Dulu belum korek ini banyak ikan. Ada gaya ni. Ada gaya dapat ni. Tara. Aduh. Sampah saja. Okey korang, terima kasih kerana menonton sampai saat ni. Okey. Dia orang pun nak pergi sebelah sana. Aku tak boleh nak ikut sebab aku nak settle kerja buah aku. Okey, kalau video ni dapat sambutan, aku akan buat sambungan dia. Aku ajak dia pergi jalan lagi. Okey, kita cari ikan yang cun-cun besar-besar. Okey, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, subscribe. Okey.